Assalamualaikum bang. Salam. Abang tunggu sekejap bang. Jangan macam tu bang. Oh, bukan. Baik Sodok So dekat event bawa menu apa kali ni sepatutnya? Sekarang ni dekat Wonder Fest kita ada satu menu kita panggil spare part ayam. Ada kaki, ada tengkuk, ada tongkeng ayam, ada kulit ayam, ada hati ayam. Satu ni baru RM5. Tongkeng saja boleh? Tak boleh. Aurat. Aurat. Satu set. Tapi kalau dia betul nak tongkeng saja nak RM5 kita boleh bagi bang. Boleh lah. Masuk ke kebun untuk ayam ni. Ini set D kita ada gepuk, ada penyet. Ini siap ada kobis goreng, siap ada ayam, siap bergempar, tahu, pedas, siap dengan tempe. Ini RM15.90 saja. Tambah lagi RM1 anda akan dapat teh ais. Yang paling mahal pun RM3 saja bang. Buatlah RM10. Pulut, ni ayam crispy, ayam rempah. Lobster pun makan? Makan? Betul, lobster RM1 je bang. Kani maki, ketam. Kena maki apa? Kani maki. Kani maki. Betul. Ayam madu. Dia betul, dimsum RM1 bang. So ni adalah keladi. Dan ni strawberry. Dia apa mini ni kan? Ya betul. Sea salt. Sea salt Ya, ia masih masin sikit. Kita ada matcha. Makan dia jangan kerapit je lah. Apa tu kita apa je? Biscoff. Diskon. Pistachio. Baik, 8 pieces berapa ringgit ni bang? 8 pieces RM25 bang. 4 RM15. 16 RM39. Kita bagi 3 ketul bang ayam gini bang. Macam ni RM1 bang? Sini RM14 bang. Telur tambah RM2 je. Tambah RM2? Ya betul. Nak pilih mana bang? Dah Isa sama telur juga? Sama ya, baik. Boleh, baik. Ada laksa sarang burung dengan laksa sarang udang. So sarang burung ni adalah telur sarang dan 3 puyuh lah. Dalam ni pun ada telur ayam bang. Oh, salat 3 semua jenis ada. telur. Yang ni 18 bang. Yang tadi? Yang ni 16. Original, black pepper, malas, spicy. So 3 RM10. Dia tak pedas sangat kuah dia. Tak pedas sangat. 6 cucuk RM10. Baik. Untuk set ayam lah. Macam biasa lah. Timun, bawang semua ada. Timun, bawang. Apa yang nak pedas kita boleh bagi pedas sikit. Tak puas lah. Ini Puas lah Madura import ni. daripada Madura. Bawang goreng, Bawang goreng. daging dan kambing. Tapi tu harga lain lah. So ni kita shoot untuk harga ayam sahaja. Bunga boleh buat ikut bajet juga bang. Serendah? Starting kita bunga starting harga RM4 dan ke atas. Yang macam ni bunga yang color-color ni semua orang panggil baby braid. Ni paling hot item lah. Paling Anak ramai roti, permintaan. anak roti, baby braid. Paling banyak permintaan lah. Berapa ringgit je ni? Kalau masa ni kita boleh buat RM5 boleh, RM10 dan ke atas lah tengok berapa banyak dia nak. Ni dia punya mangkuk tak jual lagi ya? Jual bunga je kan? Mangkuk boleh cari kedai RM2. Dekat eBay kira macam mana? 6 pieces RM10 bang. 6 pieces RM10. Ya betul. So ikan bilik ke atas je? Ya betul. RM10 saja ya? Ya betul. Dekat Nicer, terima kasih.